para pelajar, kita mulakan kelas hari ini dengan tajuk Mengenal Pasti Tarikh Penting Percukaian. Pernah dengar tentang borang CP204? Kalau anda seorang usahawan baru, nama borang ni mungkin bunyi macam rumit sikit kan? Tapi jangan risau, hari ini kita akan pecahkan satu persatu pasal anggaran cukai syarikat ni supaya anda betul-betul faham. Biasalah tu, bila baru je mulakan perniagaan, dengar perkataan cukai pun dah boleh buat kita pening kepala. Macam-macam borang, tarikh akhir, kira-kira, memang boleh stres. Tapi percayalah, sebenarnya ia tak serumit yang anda sangka. Dan kami akan tunjukkan caranya. Jadi apa benda sebenarnya borang CP204 ni? Okey, cuba bayangkan ia macam satu plan penerbangan untuk bisnes anda. Anda cuma beritahu LHDN, ini ramalan kewangan syarikat saya untuk tahun ni. Ingat ya, ia cuma satu anggaran, bukan cukai sebenar. Mudah kan? Okey, persoalan pertama yang paling penting sekali, bila tarikh akhir dia? Jom kita tengok bila sebenarnya anda kena hantar plan penerbangan cukai ni. Kat sini ada sedikit perbezaan yang besar antara syarikat baru dengan syarikat yang dah lama. Kalau syarikat anda tu baru, LHDN bagi kelonggaran, anda ada masa 3 bulan untuk bersedia dan hantar anggaran. Tapi, untuk syarikat yang dah sedia ada, anda kena hantar 30 hari sebelum tahun kewangan baru bermula. Jadi, jangan lupa tandakan kalender anda tu. Jom kita tengok satu contoh praktikal. Senang sikit nak nampak. Katalah syarikat anda mula operasi pada 1 Januari. Maksudnya, anda ada masa sehingga 31 Mac untuk hantar borang CP204. Dan pasal bayaran ansuran pertama pula, anda tak perlu risau. Ia cuma akan bermula pada bulan ke-6. Ini memang sengaja dibuat untuk bagi ruang perniagaan anda bernafas dan stabil dulu. Okey, kita dah tahu bila. Sekarang, soalan cepu mas. Berapa pula nak anggar? Ada satu nombor ajaib yang anda kena ingat dalam proses ni. Inilah nombornya 85%. Ingat nombor ni baik-baik Ia adalah kunci utama kepada pengiraan anggaran cukai anda, terutamanya kalau syarikat anda dah beroperasi lebih dari setahun. Jadi, apa maksud peraturan 85% ni? Anggaplah ia macam ramalan cuaca. Prestasi tahun lepas adalah petunjuk terbaik untuk tahun ni kan? Jadi, LHDN tetapkan yang anggaran anda untuk tahun semasa tak boleh kurang daripada 85% anggaran tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk pastikan anggaran anda realistik dan untuk elak kena penalti. Macam mana nak kira? Alah, senang je. Contohnya, kalau tahun lepas anda anggarkan cukai sebanyak RM100,000, maka untuk tahun ni, anggaran minimum anda ialah RM85,000. Cuma ambil angka tahun lepas dan darabkan dengan 0.85. Okey, sekarang, apa jadi kalau anda ada buat pindaan? Yang ni ramai terlepas pandang. Katalah, anda mula-mula anggar RM100,000, tapi lepas tu anda pindah kepada RM80,000. Untuk tahun berikutnya, asas kiraan 85% tu adalah berdasarkan angka yang dipinda, iaitu RM80,000. Jadi anggaran minimum anda akan jadi RM68,000. Ini satu perincian yang sangat-sangat penting. Tapi, mesti anda yang baru buka syarikat tertanya-tanya, saya mana ada tahun lepas sebagai rujukan, betul tak? Jangan risau, ada berita baik. Untuk tahun pertama, anda bebas untuk menganggarkan cukai berdasarkan unjuran bisnes anda sendiri. Peraturan 85% tu tak terpakai untuk anda. Alright, kita dah faham bila dan berapa. Sekarang, jom kita lihat bahagian terakhir yang paling praktikal. Bagaimana cara nak buat pembayaran. LHDN memang memudahkan kita dengan skim ansuran. Fikirkan ia macam langganan bulanan Netflix atau Spotify. Daripada kena bayar satu jumlah besar gerbuk sekaligus, anda bayar sikit-sikit setiap bulan. Ini memang sangat membantu aliran tunai syarikat, terutamanya syarikat baru. Sama macam tarikh akhir penghantaran tadi, permulaan bayaran ansuran ni pun ada beza. Syarikat yang sedia ada akan mula bayar seawal bulan kedua tahun kewangan mereka. Manakala syarikat baru, sekali lagi, diberi kelonggaran dan hanya perlu mula membayar pada bulan ke-6. Nak kira ansuran bulanan ni sangat mudah. Anda cuma perlu ambil jumlah anggaran cukai tahunan anda dan bahagikan dengan 12 bulan. Contohnya, kalau anggaran anda RM12,000, bayaran bulanan anda hanyalah RM1,000 sebulan. Okey, yang ini satu lagi tarikh yang wajib anda masukkan dalam kalender. Tarikh akhir untuk bayaran ansuran bulanan adalah pada atau sebelum 15 hari bulan. Tolong jangan terlewat. Baiklah, apa jadi dekat hujung tahun nanti?
Bila akaun dah tutup dan anda dah tahu berapa jumlah cukai sebenar, kalau ada sebarang baki, jangan risau. Anda ada masa selama 7 bulan untuk selesaikan baki itu guna borang CP207. Baik, kita dah pun merangkumi banyak perkara hari ini, jadi mari kita simpulkan semuanya kepada 3 langkah utama yang akan bagi anda keyakinan bila berdepan dengan CP204. Jadi, poin paling penting yang anda kena ingat. Pertama, tahu tarikh akhir anda. Kedua, anggar dengan betul, ikut peraturan 85% tu. Dan ketiga, bayar ansuran anda ikut jadual, iaitu sebelum 15 hari bulan. Kalau anda ingat 3 benda ni je, anda dah berada di landasan yang betul. Jadi, bila dah faham 3 perkara utama ni, bila, berapa dan bagaimana, nampak tak borang CP204 ni bukan lagi sesuatu yang menakutkan kan? Sekarang anda dah lebih bersedia untuk urus cukai syarikat anda dengan penuh keyakinan. Tahniah sebab dah berjaya tubuhkan syarikat anda. Tapi, mesti tengah pening kepala sikit kan fikir pasal cukai. Jangan risau, hari ni kita akan fokus pada satu je benda yang paling penting untuk syarikat baru. Penghantaran anggaran cukai pertama anda. Jom kita mulakan. Bila dah ada syarikat sendiri ni memang seronok. Tapi bila orang sebut je perkataan cukai, mulalah rasa seram sejuk kan? Macam-macam soalan bermain kat fikiran. Nak kena buat apa dulu ni? Borang mana nak isi? Relax. Anda bukan satu-satunya yang rasa macam ni, percayalah. Okey, jom kita leraikan kekusutan ni sama-sama. Saya janji, lepas ni anda akan nampak yang ianya taklah serumit yang disangka pun. Baiklah, untuk kita faham benda ni dengan mudah, kita tak nak cakap pasal teori semata-mata. Kita akan gunakan satu contoh. Kita reka satu syarikat, okey? Jom kita kenal dengan syarikat Jaya Impiana. Inilah dia syarikat contoh kita. Kita akan ikut perjalanan syarikat Jaya Impiana ni dari A sampai Z. Semua yang kita bincangkan hari ni adalah berdasarkan contoh rasmi ni. Jadi anda boleh nampak macam mana ia berfungsi dalam situasi sebenar. Baiklah, syarikat Jaya Impiana dah ditubuhkan. Apa misi pertama mereka dari segi cukai? Semuanya bermula dengan satu borang yang anda wajib tahu. Borang CP204. Senang cerita, borang CP24 ni macam syarikat anda angkat tangan dan bagi tahu LHDN, "Hai LHDN, kami dah mula niaga tau. Berdasarkan kira-kira kami, inilah anggaran cukai yang kami jangka akan bayar untuk tahun ni." Ia adalah satu anggaran, satu unjuran awal. Penting untuk tahu, borang ni hanya relevan bila syarikat anda dah mula bergerak. Maksudnya, dah mula operasi, dah mula buat bisnes. Kalau syarikat tu daftar je tapi tak buat apa-apa lagi, belum perlu. Tapi, sebaik sahaja enjin dah start, CP204 ni terus jadi nombor 1 dalam senarai anda. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian paling kritikal. Serius, ramai sangat usahawan baru terlepas pandang benda ni, iaitu tarikh akhir, the deadline. Kalau bab lain boleh relax sikit, bab ni memang tak boleh main-main. Jom kita tengok balik contoh syarikat Jaya Impiana. Okey, syarikat didaftarkan pada 1 Januari. 5 hari lepas tu, pada 6 Januari, dorang pun mula operasi. Dan tiba-tiba, tarikh akhir penghantaran adalah 31 Mac. Macam mana boleh dapat tarikh tu? Itulah persoalan dia kan. Dari mana datangnya tarikh 31 Mac tu? Ada formula ke? Ya, ada. Dan formulanya sangat-sangat mudah. Tapi anda kena tahu. Jawapannya, 3 bulan. Itu je. 3 bulan. Tolong ingat nombor ajaib ni ya. Inilah tempoh masa yang diberikan kepada anda. Dan ini bukan saya reka-reka ya. Ini datang terus dari sumber rasmi. Tengok ayat dia. 3 bulan dari tarikh syarikat mula beroperasi. Perkataan paling penting kat situ ialah mula beroperasi. Okey, tolong fokus kat sini. Inilah kesilapan paling biasa orang buat. Jam tu, dia tak mula berdetik masa anda daftar syarikat. Tak. Jam tu mula berdetik bila anda mula beroperasi. Jadi, untuk syarikat Jaya Impiana, kita kira 3 bulan tu bermula dari 6 Januari, bukan 1 Januari. Nampak beza dia? Ini sangat-sangat penting. Baiklah, kita dah lalui semua detail tadi. Sekarang, jom kita simpulkan semuanya dalam 3 perkara paling utama yang anda kena lock dalam kepala. 1. Kalau syarikat anda dah mula buat bisnes, dah mula beroperasi, ini untuk anda. 2. Borang yang anda kena hantar ialah borang CP204. Ini wajib, bukan pilihan. Dan 3, yang paling kritikal.
Tarikh akhir adalah dalam tempoh 3 bulan. Bukan selepas 3 bulan ya. Dalam tempoh 3 bulan dari hari pertama anda mula operasi. Itu je. Serius. Itu je peraturan asas dia. 3 perkara tu. Bila dah faham 3 benda ni, rasa lega sikit kan? Tak adalah pening sangat sebenarnya. Okey, sekarang soalan ni untuk anda. Bukan untuk syarikat Jaya Impiana. Untuk syarikat anda. Cuba fikir balik. Bilakah tarikh syarikat anda mula beroperasi? Dah dapat tarikh tu? Sekarang, kira 3 bulan dari situ. Itulah tarikh akhir anda. Jangan lupa tandakan besar-besar kat kalender tu.